Un, kau ada tengok tak pimpinan-pimpinan kau tu buat camp motivasi? Lepas tu nyanyi lagu Teman Sejati daripada Brothers. Tak tahu malu ke? Kau tahu tak lagu tu siapa buat? Kau tahu tak lagu itu asalnya daripada mana? Dan kau tahu tak lagu itu parti mana yang selalu kerap sekali pakai sebelum ni? Sebab kita tahu lagu itu ditulis dan ditujukan oleh siapa. Sebelum ni aku tengoklah VTT daripada seorang TikTokers nama dia Uncle Zuhri. Aku kenal dengan Uncle Zuhri. Betul apa dia cakap ni. Dia otai. Jadi, kau tengok bila kau... aku tak tahu. Kau bagi tengok dulu lah video ni. Jadi kau dah tengok lah nyanyi tersebut. Weh, Dominic Lau nyanyi nasyid. Pegang-pegang tangan, camp motivasi. Dia kata ini monyet-monyet ni kadang-kadang ni otak tak boleh pakai ke ataupun dia sengaja tak nak pakai otak diorang untuk berfikir. Kebodohan hari-hari tu kadang-kadang orang nampak, simpan sikit. Nanti kalau orang tahu nanti malu macam benda macam ni. Lagu tu dicipta oleh Abah. Abah bukannya Abah Din Sembab, Mahyadin bin Mat Yasin, Muhyiddin Yasin, nama pembohong penipu ni bukan. Ni Abah ni, aku tunjukkan dekat engkau. Kau nampak tak? Inilah Abah. Daripada Abim. Abim tu, aku tak payah cakap lah. Kalau korang faham Abim ni macam mana, korang sendiri dah faham. Korang boleh baca dekat situ. Nama dia sebenarnya adalah Ustaz Zahidin Mahmud. Biasanya kalau orang parti dulu ke, dalam Abim semua, mereka panggil dia dengan nama mesra dia Abah. Korang kena pakai otak lah. Kalau nak jadi penyembah kepada parti gerakan ke, kau nak jadi macai kepada Dominic Lau ke, silakan. Dalam lirik tu pun kau kena baca lah. Macam mana agaknya Dominic Lau. Kepadamu Allah. Time tu kalau dia nyanyi lirik tu mesti buat pegang tangan kan. Macam tu. Ini pakai otak lah sikit. Korang ni semua dah tahu. Gerakan ni anti-Islam. Dia sebelum ni dia yang lawan hudud. Dia yang sebelum ini saman negeri Kelantan berkenaan dengan hudud. Dia yang tolak hadis 40 Imam Nawawi. Tapi korang ni acah-acah nak menyucikan benda yang tak boleh dicuci. Benda yang tak boleh disuci. Benda yang memang sepatutnya dimaki. Geng-geng korang ni terlalu terdesak sangat pasal nak undi orang Cina. Itulah kata binatang kan. Sebangsa-bangsa binatang pun aku ingat dia takkan buat macam ni. Tapi tak apa, biarkan. Kau buatlah kelakar weh. Korang dengan camp motivasi kau macam budak-budak sekolah. Konon-kononnya kau punya retreat. Agak-agak pakai otak lah kalau nak retreat pun. Kita tak ada masalah kau nak buat retreat kan, kau nak buat apa. Tetapi yang penting otak kena pakai. Jangan pakai kepala lutut. Bila kau pakai kepala lutut, program, lagu dengan tak malu, pakai lagu orang kan. Kemudian kau dah tahu lagu ni cipta untuk Anwar Ibrahim. Lepas tu kau suka-suka jangan pakai. Malu lah kau. Sebab tu orang cakap pengkhianat nasional ni, geng-geng PN ni, kau baik kau pergi mampus lah. Belah.